You are now listening to Simbang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Alkisah Podcast. Yes, dan podcast ni mic aku. Podcast ni ditajukan kepada anda oleh teman-teman kami daripada Baiklah Ipoh, Tourist VPN. Apa Tourist VPN ni? Kalau korang actually nak pakai public wifi, nak enter internet yang tak elok, nak enter website yang tak elok, nak jumpa Johnny Sin, yang nak save transaction, yang tak nak ada pop-up, yes, Tourist VPN is your choice to use. And with Tourist VPN, your connection is encrypted, your location stays hidden, and the best part is 100% free to use. Betul. And Tourist VPN ni tengah ada satu promotion. Yes. Kalau korang nak pakai these 2 months ni sampai end of the month, correct, dia ada Hyper Holiday. Korang boleh pakai premium access dia for free. Tapi nanti orang cakap aku, Ferd, habis aku dah bayar, habis macam mana? Oh, senang je. Korang kalau dapat ni, korang dapat 2 months extra for free. Jangan risau, yang dah bayar dapat 2 months extra for free. Free. And also sampai end of this month ni, podcast pun akan keluar this coming Friday, so it's still available. Betul. And until end of this month, korang boleh show korang punya account dekat any SGFR store free untuk dapat free candy. Ya, Tourist VPN semua macam benda free. Korang tak nak rugi. And also kalau korang dah lepaskan dia punya Hyper Holiday ni, korang boleh pakai kita punya promo code lah. Yes, untuk dapatkan free premium access. Betul, free for 1 month. Saja. Yes, so it's AKP Tourist 100. So what you waiting for? Smart spending, secure browsing. Download Tourist VPN today dan kita akan jumpa lepas lagu ini. Salah. AKP di studio, jom dengar Alkisah. Nak buka cerita, tak kisah Alkisah Production. 3 budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, AKP di studio, jom dengar Alkisah. Nak buka cerita, tak kisah Alkisah Production. Yo, what is up people? It's your boy 45. I'm Apple Back Cat. Dan ID pun dah tak ada lagi kat sini. Masih belum ada kat sini. Yes. So tapi hari ni guys, kita akan baca satu listener punya story. Yes. And oleh kerana kenapa hari ni Epo yang baca? Betul. Sebab korang tahulah, kalau aku baca tonggang terbalik. Betul. So hari ni cerita quite a bit macam seram jugalah. Dia seram. Dia tak seram lah, dia macam okey lah. Korang dengar lah, dengar. Okay, so cerita dia macam mana Epo? Ni sedih. Salam. Bukan. Biasa. Okay, go. Salam Alkisah. Salam. Please keep me anonymous. Okay. Aku seorang penggiat seni tradisional anak Melayu. Aku dah pernah join silat, kompang, Malay dance, and even kuda kepang. Wow. Okay. Sebab aku dari kecil minat seni tradisi ni. Okay. Sekarang ni aku seorang pendikir barat. Alright. Wow. Tak payah. Hey. Bukan. Terperanjat nampak. Ingat aku ni tua. Hantek dia. Okay, go. Tak payahlah cakap grup mana. Okay. Oral Tak payah baca part tu lah. Oh, okay. Okay, go. Okay. Dalam family aku, aku seorang je yang minat seni, while cousin aku semua kes kerja and school smart. Okay. Oh, ada school smart Ada. Okay. Alhamdulillah. Aku buat semua ni, aku dapat earning. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, aku dapat support dari diri aku, dan even help family aku sendiri here and there. Alright. Okay.
Tapi dekat mata saudara, makcik-pakcik aku, aku seorang makrib. Hai. Okay, sambung dulu, nanti kita discuss. Diorang cakap orang yang join seni ni semua makrib Okay. dan tak ada masa depan. Mind you, I'm currently 19 years old. Okay. And aku dah tak minta duit mak bapak aku since I was 13. Sebab kerja and all, while anak diorang at 25 masih minta duit bapak. Okay. Aku cuba pertahankan diri aku dan seni kita sebab tradisi. Faham? Takkan nak biarkan seni orang kita pupus macam gitu. Aku tak habis-habis dipandang rendah. Macam bodoh kan? Soalannya, aku nak maki je diorang ni. Lempang ke? Just go on with my life. Sebab honestly, aku dah penat. Anyways, keep on going. And korang memang gerik gila lah. Tak bedik say. Sekian. Tak bedik say. Sekian. 2 kali dia letak. Okay. Tak bedik say. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, mana aku nak betul. Okay, Pio. Ya. Okay. Okay, cerita dia not bad. Yeah, thank you for the story. Yeah, thank you for the story. Yeah, You story we discuss. Yes. You story we discuss. Yes. Yeah, so siapa yang nak hantar story, kita discusskan. Yes. Okay, cerita dia simple. Bukan simple lah actually. Yeah. Quite ni. Okay. Untuk aku daripada kecil. Okay, aku just tell my part of the story first. Okay. Cerita aku daripada kecil suka seni. Aku suka joget, aku suka nyanyi, aku Okay, suka apa drama. definition kau tentang seni? Apa itu seni? Seni tu macam benda apa nama dia? Entertainment lah. Macam seni. okay. Kan seni Cina, seni India, dia different lah. Macam kan? lain je. Okay, carry on. Okay. So aku suka benda seni ni lah. Macam Art. Yes, art. Yes, aku suka joget, aku suka nyanyi, aku suka dikir barat, aku suka a lot of things lah. Aku suka act, aku suka buat drama. So I don't think it's a waste of time like what people say lah for me. Okay. So bila aku join this seni and all, yes, at first macam memang tak nampak duit dia. You know, aku join as a secondary school kid. Aku train for almost 6 months. Aku dapat $50 je duk. 6 bulan training untuk show, $50 je aku dapat. Okay. So aku tak tahulah the definition macam mana, berapa dolar ni semua. Okay. But $50 agak-agak weh. 6 bulan training naik turun no. Yeah. Nak $50. So I don't see the income out of it dulu. But then I still love to do what I love to do, like she's dancing, which is acting, drama. So aku continue for sampailah sekarang lah. This is art. Yes, this is art sampai sekarang. And I don't see, and we are earning. You know, we still can support our family, we still can give food on the table. I don't see anything wrong about it. But aku love seni ever since I was a kid. So I cannot see any bad about it. Okay. Kalau Malay dance, takkan marip. Betul tak? Tapi untuk kau lah, sekarang kau punya pula lah. Okay. Apa kau rasa pasal cerita ni? Okay, aku punya point of view. Okay, seni is art. Okay. So kalau nak berbual pasal seni, daripada kecil pun aku dah berseni. Okay. Sebab tu sekarang aku seniman. Bujang lapuk? Belum lagi. Tak boleh bujang. Tak boleh. Yes. Seniman berlapuk je. Yes, dah lapuk. Dah lapuk. Yes. Aku daripada kecil, aku dah into music. Alright. Yeah. Okay. So at the age of 5, bapak aku dah hantar aku pergi Yamaha Music. Oh, wow. So from grade level 12 sampai lah grade 12, 11, 10 sampai lah grade 1. Oh, kau dah grade 1 lah? Tak. Oh, halfway je. Halfway je. I think 7 ke 8 aku can't remember. Okay. So, Bisa gitar? Keyboard. Bukan Piano? keyboard, piano. Oh, piano. Okay. Yeah, Kau piano and organ. Tangan kau baik lah. Fingers kau salah. Gini. Oh, yeah. Yang gini salah. Ini balik. Oh, yeah. That one play music Thursday night. Yes, correct. Yes. Don't PG. This one PG. This one PG. Yes. Yeah. Don't learn from the Pakcik Gatal. Okay. So seni. So lepas tu aku dikir barat. Oh, wow. So aku understand where he's coming from. Okay. Tarian aku not into it. Pasal kau tengok aku joget pun macam
Okey lah. Somewhere there Boleh lah. lah. Adalah seni dia. Ada kelebutan dia lah. Ya seni silat. Okay, aku pernah juga. Ya, gayung pasak. Okay. Ya, so Gayung pasak dengan silat apa beza dia? no, silat is the art lah. Okay. It is the martial art. Okay. So dalam banyak-banyak martial art ni, dalam Persatuan Silat Singapura ni, one is gayung. Gayung, lepas tu dia ada aku can't remember lah. So silat gayung, silat lain, silat itu. Oh, yes. okay. But majority in kat Southeast Asia banyak gayung pasak. Alright. Itu yang aku tahu lah. Okay. Sorry if I'm wrong. Yeah. So lepas tu berseni menyanyi pula. Alright. Okay. Gitar, sorry, gitar. Gitar, okay. Gitar, aku main gitar, main bass. Lepas tu progress menyanyi pula. Okay. Ya, lepas tu nyanyi kat dalam club is also art. Ya, di sana the lightings. Yes. That is art. Yes, of course. Yeah, of you course. see after two, you people- sing like gila also, not nice, like like that. Okay. Also nice. Oh, so nice. Yeah, Okay. because people they drink, they become artists. Not me, I no artist. I singer only last time. Okay. Yes. Okay. So yeah. So seni banyak benda ni. So from ada juga seni yang kita like I say, you need to have passion. Yes, correct. Kadang-kadang is inside the bloodline. Kan in the forefather, the grandfather. Yes, semua. correct. Ya, kadang-kadang benda ni. So Melayu ni mesti ada art. Betul. Tak kira apa art. Yes, correct. Yes. Macam dulu kenapa aku cakap aku suka nyanyi semua kan. Dulu mak aku, nenek aku semua ceritakan arwah atuk aku ni dia masuk competition dengan Jeffrey Dean, bro. Oh, Jeffrey Dean lagu apa aku lupa lagu Siti Haida Fatimah. So Jeffrey Dean ni competition dengan atuk aku before Jeffrey Dean famous ni. That's the competition that make him famous. Jeffrey Dean tu over aku tau. So I think you can confirm this story because so atuk aku menang. Jeffrey Dean was second. Okay. Atuk aku was patutnya dapat the opportunity to become Gegar Vaganza. to become the next Jeffrey Dean lah actually. To become Jeffrey Dean. But Pop Yeye. time tu lah. So but atuk aku was orang susah. So he Okay. give it to Jeffrey Dean to take the Oh. so that's why Jeffrey Dean fly lah. So Kalau tak atuk aku Salim. Salmin Din. Tak, Salim aja. Oh. Salim aku tak tahu lah Salim apalah. Salim nama. Salim, suara Salim memang sedap. So from that day onwards semua family mak aku nama semua pakcik aku nama semua nama penyanyi. Rozia, Ernie, Suhaimi, semua is penyanyi. So from that day onwards kita semua nyanyi lah. Turun-menurun lah semua nyanyi. Okay. So from that macam kau cakap darah keturunan kan. Betul, So betul. from there people follow through. Pakcik aku pun joget, dia rapper. Aku pun jadi penjoget, aku jadi penyundul. Tak. Penyundul is also art. Kita bawa pasal penyundul. Sebab penyundul ni dia ada cara-cara dia. Dia ada mesti nak kena ada art. Betul. Setiap apa kita buat semua art. Semua art. Baik sondul belakang, sondul depan. Baik sondol apa-apalah. Yes, helikopter ke, Art. 69, 67 ke. 6-7. Yes. It's an art. Art. Yes. Macam mana selok belok dia nak kena tweak dia punya words. Betul. Yes, art. Art. Ya betul lah. Yes. Ni semua art lah. Ya. Kita jalan pun art Art. Kencing tak tutup toilet pun art. Aidil. Okey lah berbalik pada story abang ni. Okay bang, I don't abang 19 tahun lah. Dek. Dek, ya dek. Okay dek. Whatever you're doing right now is not wrong. Betul. Keep doing it. You see people succeed in seni. Yes. You see the difference people that make life different. Betul. Apa aku berbual ni? Diorang berubah tau dengan hidup orang. They make mengubah tau hidup orang. They make people happy. They make people sad. So all this art that you love to do, DK Barat, especially DK Barat untuk aku kan, is very hard. Yeah. Especially for our because if you don't feel the macam mana yang kau nak movement semua, berterabur baik. Koreografi. Berterabur. Kau kena feel ber. Yes, nak walk pun macam. That's art. Nak walk pun sama kan? Yes. There's art to it. Yes. Ada yang suka screw. Yes. Ada yang suka deep. Yes. Kita berbual apa ni? Ada choke to death. I told you. Macam mana lah aku nak buat podcast dengan dia ni? Yes.
It's a very wise choice to bring me in here. Yeah, but it's a good thing lah. Yeah. Okay, sambung. Okay, about mata-mata makcik-makcik pakcik kau yang cakap pandang rendah pada kau ni, they know life. Untuk aku simple je. Diorang tak ada hidup. Pasal kenapa? Diorang kerja apa? Biasa 8 to 5. Kerja normal. Kerja government bagus. Kerja ni bagus. Memang bagus, memang. Tapi kau ada sendiri passion what to do. Peduli diorang cakap apa, continue. Prime example me. Aku dulu kerja government. Okay. Aku berhenti pasal seni. Pasal barbering art pasal buat video art. Aku berhenti everything. Aku terjun botol. Aku ada anak bini tau ni. Ya, betul. Aku terjun botol to make sure this happen, and it happen. Betul. So don't give up on wherever you want to go. But yes, I'm not saying that I've succeed yet. No, not yet. Yeah, I'm still long way to go, bro. Kita long way to go. So if one day I succeed, it's an example for you to actually continue your career that you want to do. Very correct. Yeah. So pada pendapat kau pula macam mana makcik-makcik ni semua? Kita tak boleh tutup mulut orang. Wah. That's one thing. Kita tak boleh cucuk mata orang. Kita tak boleh nak tutup telinga orang. Ya Rabbi. Yes. Ya Rabbi. Kau dah tunjuk sikit lah. Kau punya nyanyi kau Okay, tutup. Okay. Nak bayar lah, Syul. Sambung. Okay, so kita tak boleh nak tutup mulut orang. Betul. Do apa yang kau love. As long as kau believe yang apa yang kau buat tu betul, betul lah jadi dia. Don't care apa orang nak cakap. Pasal apa? Take example me lah. Yes, people also don't like me. Dengan advice ni, sebab apa aku minta advice daripada Ipoh pasal ni. Okay, people also don't like me. I also don't like myself. Yes, but important, my family like me. Oh yes. Important is family kau. Kau jangan peduli makcik kau ke, pakcik ke, tokcik ke, siapa, jangan. At the end of the day, yes, kau nak dengar cakap mak bapak kau. Apa aku cakap? Sorry. Ya, at the end of the day, yang terima kau tu adalah family kau sendiri. Betul. Ya, they will support you. Betul. Aku can assure. Hidup mati pun family. Betul. Tapi ada family tak tu. Oh, itu kalau family macam gitu, kau buang tempat tuas. Ada satu plant tu, dek. Kan, umur dia berapa sekarang? 19. Kalau tak tahu, Singapore dia ada bikin satu tempat incinerator. Buang kat situ. Ambil family baru. Banyak family yang tersadai. Actually true. Apa kau cakap betul. Family will support you all the way. Walau macam mana kau gagal, walau macam mana kau jatuh, engkau tak ada, engkau in debt gila babi ke apa, family is always the number one. Yes. Walau macam mana pun Ya. Macam example macam aku. Aku started off this. Macam aku cakap dengan Akid, dengan Alia, I've already opened the doors for you to be in this industry. Okay. Although kita tak succeed, Ayah belum succeed mana pun, but I already channel this to relevant people where you can seek advice. Betul. Macam kau, ID ni semua, we have the people kan, kita punya counterparts. So aku can see that they are taking this as their hobby. Good. Already, kan? As ni side track. So siapa yang belum subscribe to follow Empire SG. Betul. Empire SG. And after that, aku can see that aku tak force diorang to be to make money out of this. Okay. Education is the education. Betul. And but if this can bring money to them, why not? Why not? Yes, correct. Betul tak? Betul. Aku cannot force macam Akid, aku cannot force him to work with government. Aku cannot force Alia to work as a nurse. Betul. Kalau dia tak suka. Kan? It's up to them. They build their own future. Aku sebagai ayah, aku cuma advise, monitor. That's it. This is the difference between nowadays ni parents dengan dulu. Macam mak bapak aku, macam kerja government bagus. That kind of thing, that kind of advisors. I think because olden days people are more like stability. Okay. Diorang nak stability. So kau suka tak suka kau kerja amat. Okay. Macam gitu lah. Tapi untuk aku as a parents now aku will see kalau Fafa in the future, kalau dia not good in studies, tapi with her hands practically she's good, then by all means lah. Untuk aku there's other ways to make money. Sedangkan macam last episode kau cakap Bill Gates sapu sampah, tiba-tiba buat komputer kaya. Betul. Tak tahu, kita tak tahu. So betul. untuk aku tapi yang sapu sampah tu aku tak tahu aku. Tahu, aku cakap je sapu sampah lah.
Okay, lepas tu dia cakap sini Diorang kata makrib. Makrib. Seni-seni ni macam makrib. Makrib. Okay, this is the problem dengan masyarakat kita. Yes. Ada rambut pirang je macam Makrib. aku, makrib. Rambut kau pirang? Pirang. Ya. Makrib. Ya. Ada art kat body, makrib. Ada satu line kat sini, makrib. Makrib. Balik lambat, makrib. Ton bawah buat bising, makrib. Makrib. Bawa PO, makrib. Makrib. Semua Bawa motor, makrib. makrib. Bawa motor skuter padahal makrib. Padahal buat Grab. Kerja. Ha. Semua ni aku rasa it's just society. Yeah, it's And stereotype of Malay. Betul. Especially Malay. Betul. Ya, nampak ada tattoo. Aku But kalau okay. Aku tak boleh nafikan. Nampak tattoo kadang fierce adik ni. Fierce. Baik sini. Betul. Tapi they can be the most humblest person and the most caring person Yes. and the most reliable person tau. Macam aku. Hey, mana tattoo kau? Dah tadi. yang kau tahu yang chewing gum ya? Yang bergam. Tadi kau cuci Ya. okay. Nak solat nanti. So untuk aku, jangan pandang rendah lah dengan orang-orang gini. Kita manusia ni kan, we never know. Contohlah, aku proud brother Kai Emilio. Tattoo. Yes. Ada? Betul. Fighter. Macam Marip. Betul. Tapi kau tengok berapa banyak rezeki dia ada. Betul. Dia kongsi. Dia share. Dia buat GA. Betul. And dia ajak orang pergi New York. Betul. Orang susah dia tolong. Masjid dia tolong. Itu Semua pun dia orang tolong. komplain. Betul. Jadi jangan pandang orang Yes. dari segi zahir. Betul. Oh my god, wow. Yes, that's the reason they bring me here. So that there is a pakcik to nasihat. Yes. Yeah. So untuk aku this kind of people that look down on you, bro. Yeah. Pedulikanlah. Yeah. You make sure you succeed. No need to show them. Yeah. Show yourself. Yeah. That you can. Betul. Yeah. Untuk aku macam betul lah. Betul lah. Just show yourself. Yeah. Betul. I mean you don't need to show people your success. Yeah. Dia sendiri akan naturally orang cakap apa? Orang akan tahu punya. Dia Dia macam apa tahu? Kalau kau sukses, kau tak payah tunjuk kau sukses. Kau kasih bini kau, belikan bini kau barang. Bini kau akan yang post. Betul. Nanti dah nampak kau punya Yes. kesenangan. Yes. Orang lain yang akan nampak, kau tak payah tunjuk. Betul. Macam kita content creator lain lah. Kita kena menunjuk. Kita kena menunjuk sikit. Sebab kalau tidak tak ada konten. Betul. Kadang-kadang yang bukan-bukan. Tu pasal macam Kai, macam Mango, macam Toy. Betul. All these people And our ID. and our ID, they show because it's content. Yes. Yeah, if they never show, it's not content already. And they need, this is their life goal. Betul. And aku respect each and every one of them. Betul. That they are struggling and also they are hustling. Betul. And yeah, respect so much. So like I said to you bro, 19 tahun ni brother ni, there's no stop in seni. No. There's infinite bro. Betul. Infinite. And lagi satu aku tengah baca ni tadi, Okay. ada orang dah 25 masih minta mak bapak duit. Ni aku. Ini buaya bangkai. Tak minta, aku faham. Tak ada, kau dah 25 tahun kau masih minta. Something is wrong. Maksud aku kalau kau minta macam tibalah letak contoh, Okay. bank kau sangkut. Okay. Macam ini macam ada bukti Okay, benda-benda. okay. Fine. Okay. Go, tak apa. Untuk bila dah buka kasih balik je. Okay. Tak kisah. Tapi kalau kau setakat Beli rokok pun nak minta duit. itu dah susah lah Syul. Itu something is wrong somewhere. Ya. You're not Sap tetek. Sap tetek pandai cari duit. check in pandai. Boleh pula bayar 60. Beli rokok minta mak. Ini aku pantang. Kenapa po? Tak ada bad experience. Bad experience. Ya. Okay. Uncle, untuk aku Uncle House. Kau nak cakap Uncle House. Tak, untuk aku at the age of certain age, there is a certain age for you to stop asking your parents for help already. Yes. There is a certain limit. Betul. 25 maybe still okay, but about what? 25 no. No, kalau let's say minta tolong untuk support studies. Oh. Lain lah. No, support study okey lah. Kalau macam kau cakap nak pergi Joli, nak berambu sana sini, nak isi minyak pun minta mak bapak. Aku rasa kau pergi tuas incinerator lagi bagus. No, let's say to a certain level. Yeah. I think it's fine Yeah, for you it's to fine. ask your parents for your cousins or your relative for help. It's fine to a certain level. Betul. But kalau setakat macam nak beli rokok, nak beli makan, kalau dia dah kahwin, minta duit untuk beli untuk makan untuk anak-anak. Kau dah problem satu. Aku 24 tahun dah kahwin.
Problem lah kalau minta maaf. Tak 20 tak Kau kahwin dengan siapa pun? Muni lah. Yelah, Ya. tapi 24 tahun ke umur apa pun? Umur aku 24 tahun. Umur ni? 24 tahun. Oh, korang sama umur? Sama. Oh, okay, sama. okay. Pasal bapak aku dah cakap, mak aku dah cakap kau berambu sana, berambu sini, pergi cari duit, pergi kahwin. Aku lepas NS tak ada minta tau mak aku, bapak aku duit. Aku lepas NS masih nak belajar. That's why macam mak bapak aku masih support lah. Untuk aku lah. Aku actually nak belajar. Tapi Bebet dah kata kahwin lah. Tapi terus aku fail to study again. Aku terus kerja. No, sedangkan bapak aku lepas aku NS aku nak rest lah. Like kasih aku 2 minggu rest lah, Okay, ke apa, 1 month ke lepas NS. Tak ada, bapak aku 1 week later dia cakap, pergi cari kerja. Sama lah. Terus dah kena cari kerja bai. Aku cari kerja scan tiket je bai. Tiket ni. Tiket flight. Oh. Aku started off with scanning je bro. Ya. 1,300 dulu. Okay lah, not bad Yang lah. tempat semalam kau tunjuk Yes. Dulu okay lah. Lepas tu aku upgrade sikit. dulu 1,300 besar. Time aku umur 21 No, 21. Dah besar. 10 years ago lah. Yeah, I think it's fine lah. Yep, correct. Gaji dulu orang kata 2005 besar. Oh, besar boy. Besar. Besar. NS gaji aku 600 lah dulu. Sekarang punya NS 700 tak kau tahu. tu NS sekarang berapa? 1,200 mat. Mbak. Aku NS 600 je. Betul lah, sama lah. Kita sama lah. Kita sama generation lah. Tak. Aku tak lama lagi dah dapat Merdeka punya cek. Oh betul lah. Dah pencen lah kira. Yes. Yeah. So untuk aku macam it's okay. Carry on with whatever you're doing. Betul. Yeah, Follow your heart. Yes, correct. Yang penting kau ikhlas. Kau buat sesuatu tu kau nak kena ikhlas. And jangan peduli apa orang nak cakap. Pasal at the end of the day, bila kau kecing buka cocok pula. Cocok kad kat dalam bank, lepas tu kau boleh nampak tu duit, itu duit kau, bukan duit orang. Yes, puas. Yes. Kalau yang 25 minta bapak duit tu, dia bukan duit dia. Bukan duit dia. Yes. Bukan duit mak bapak dia. Dia masih duit lagi. Kau dah jadi Bill Gates tau. Dia masih kat luar gate. Yes. Beli padlock pun tak ada duit. And ni aku boleh advise kau. Ni satu lagi ni. Kau dah ada dah well off. Dan ni later in future bro. Ni aku doakan kau terbaik untuk kau succeed. Okay. Tapi nanti bila kau dah well off, kau nanti nampak satu-satu yang berbual pasal kau semua datang kat kau. Yes. Itu kau kena jaga-jaga. Yes. Diorang sekejap je ada. Kalau kau tak ada apa-apa, diorang belah. Yes. Jadi itu part kau kena jadi selektif. Oi, betul. Itu azam aku for 2026. Yang azam aku pula. Itu boleh berbual pasal azam sikit. Boleh. Sikit. Nanti kita berbual ni nak kena episod nanti. Betul. Okay, so azam kau 26 untuk apa tadi? Satu je. Selektif. Aku punya azam, orang yang tak call aku tak akan call dia. Okay, start episode aku call kau. Tak kira macam orang dah tak cari aku dah takkan cari. Yes. Aku dah tak nak macam be the one that cari. Delete terus kontak tu. Kira bila dia call kau, stranger lah. Kau terus. Okay, delete Apple guys. Tak. Yes. Baru masuk dah kena keluar. So kau punya is selective. Okay, so these two are the things that aku rasa kau boleh bawa with you. I don't know what's his name. 19 years old. Ya, betul. You can bring it to yourself. Selective hearing. That's one. Betul. Selective of people, of who you mix with. And also if the people don't care about you and talk about you, you don't care about them and talk about them. Tak boleh. Aku aja salah. You don't care about them. Don't talk about them but don't care about them lah. But have a little bit of empathy lah. Yes, itu correct. je. Pasal kau tak tahu kadang-kadang orang ni berbual pasal mulut orang lain. Itu danger. Yes. Berbual, kita tak ada apa-apa. Macam example, aku dengan Ipoh tak ada apa-apa. Tapi orang berbual pasal Ipoh pasal aku, Ipoh benci aku. Bukan salah dia. Yes. Dah jadi bukan salah dia. Yes. Tapi dia tak nak datang kat aku untuk tanya betul tak. Jadi bukan salah dia juga. Betul. Pasal dia Clarify lah. Clarify. That's the best way. So my ultimate advice to you is bro, pedulikan orang. Buat apa yang kau suka. Enjoy life as it is. And good enough you are not asking your money from your parents already. Survive on your own. Duit boleh carilah. Yes. Boleh cari. Pada pakcik-makcik kau tu, kau tengok sekarang the successors yang kat Singapore, kebanyakannya marip dan gangsters. Betul lah Betul. Aku tengok member-member aku yang ini yang betul-betul they want to kira succeed change their lifestyle. Yes. Whatever past is past. Ya, betul. You leave people past behind, people walk to the front already. Betul.
Faham? You don't live at the past lah. Yeah. Live at the present lah. At the present. You talk people about the past, you also got the past. So people like you, this kind of people go and pass away. Mana ni button? Mana? Alright, okay. Yes. Itu saja yang kita ada untuk episod kali ini. Yeah. But thank you so much for sharing this story, brother. And I hope you can actually get from our advice and actually listen to it. But if tak nak listen tu, suka tinggal lah. Tapi apa-apa pun, seni art ini adalah art and the best thing ever untuk aku lah. Correct. Dan apa-apa pun jangan lupa podcast kita ni dan juga kepada teman-teman kami daripada Turis VPN. kalau korang nak macam secure korang punya internet, korang nak apa nama dia, nak surf internet, nak bukan surf lah, apa nama dia, nak go into some dirty website. Yes. Kita bukan mengajar. Kalau korang nak save transaction, download Turis VPN. Sebab kenapa Turis VPN, your connection stays encrypted, your location stays hidden, and the best part is 100% free to use. And kalau korang nak pakai, silakan download Turis VPN. So apa aku nak cakap tadi lagi So download Turis VPN. Download Turis VPN. So what are you waiting for? Smart spending, secure browsing. Download Turis VPN today. And don't forget to join us in another episode of Alkisah Podcast. Kita jumpa korang. Ciao. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah, tak kisah, Alkisah, Alkisah, Alkisah Production. Tiga budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, yeah. Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, yeah, yeah. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah, tak kisah, Alkisah, Alkisah, Alkisah Production.